Salwa, saya tengok harga macam nama lain lagi murah dari Public Gold. Kenapa orang tu tak pilih Public Gold Ya, betul. Sebagai contoh hari ni, Public Gold 509 per gram, Oro Design 445 per gram, Tome 545 per gram, Habib 560 per gram. Tapi harga je tak cukup. Yang penting value dan keselamatan jangka panjang. Public Gold jamin beli balik emas kita 24 jam sehari. Tak kisahlah secara online ke ataupun kita terus walk in ke mana-mana cawangan di seluruh Malaysia. Kebanyakan kedai emas kalau nak jual susah. Kena ada risi asal, kena potong harga, kena tunggu kedai buka. Public Gold siap boleh lock harga. Bila harga tengah tinggi, contohnya 12 malam, kita boleh lock harga tu. Dengan PG, kita boleh beli emas 999.9 serendah 100 je dalam akaun JP. Tak perlu simpan sendiri pun, tak ada upah simpan dan berinsurans. Dan kita boleh keluarkan bila-bila masa dalam bentuk tak kisah nak gold bar ke, nak dinar ke, nak keluarkan barang kemas pun boleh. Public Gold satu-satunya syarikat emas di Malaysia yang disahkan patuh syariah oleh Money Advisor, diiktiraf oleh LBMA, ada audit berkala dan confirm mesra pelabur. Jadi harga PG bukan paling murah tapi ada jaminan keselamatan, jual beli mudah, patuh syariah dan sangat sesuai untuk simpanan jangka masa panjang. Public Gold pun dah lebih 18 tahun di Malaysia. Biarlah mahal sikit tak apa, tapi tenang dan selamat, ada jaminan. Kalau nak mula dengan 100 je dulu, komen nak atau